Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu kembali dalam channel Cikgu Cemra. Hai, selamat pagi. Okey, semua murid-murid dah bersedia untuk belajar? Hmm, Jom kita mulakan pembelajaran kita pada hari ini. Hari ini kita nak belajar apa ya? Jom lihat pada paparan di sebelah ini. Okey, seperti yang murid-murid semua boleh nampak, tajuk kita pada hari ini ialah membuat inference. Baik, apa yang kita nak pelajari pada akhir pengajaran dan pembelajaran kita pada hari ini, cikgu berharap kamu semua dapat membuat satu daripada dua inference dengan betul. Okay. Apa itu yang membuat inference ya? Murid-murid semua tahu. Ya, membuat inference ialah kemahiran menyatakan sesuatu kesimpulan awal yang munasabah untuk menerangkan sesuatu pemerhatian. Okey, maksud dia, okey, inference ni ialah bagaimana kamu nak membuat kesimpulan. Okey, macam mana kamu semua boleh dapat tahu kamu buat satu kesimpulan daripada satu pemerhatian yang kamu jalankan. Okey. Mari kita ikuti perbualan Langgi dan rakan-rakannya. Okey. Langgi, mengapa pokok ini kelihatan hijau dan segar? Mungkin pokok ini disiram dengan air setiap hari. Mungkin juga pokok ini telah diberi baja yang mencukupi. Bagus. Kamu telah membuat inference atau kesimpulan awal terhadap pokok ini. Murid-murid faham tak perbualan tadi? Okey, baik. Jadi, apakah pemerhatian Langgi terhadap pokok? Sebelum kita nak membuat inference, kita kena faham dulu pemerhatian. Okey, jadi apa yang telah diperhatikan ataupun apakah pemerhatian Langgi terhadap pokok? Ya, cuba perhatikan betul-betul. Langgi cakap, mengapa pokok ini kelihatan hijau dan segar? Benar. Jadi, pemerhatiannya adalah pokok itu hijau dan segar. Itu adalah pemerhatian, pandai. Bagaimana dengan inference? Inference itu adalah kesimpulan kita, kesimpulan awal yang kita perolehi apabila membuat satu pemerhatian. Bagus. Jadi sebenarnya Langgi dan rakan-rakannya telah membuat dua inference. Okay. Inference yang pertama ialah, tak nampak ya? Sebab cikgu ada. Tak apa. Cikgu terbang ke tengah. Mungkin inference yang pertama adalah mungkin pokok ini disiram dengan air setiap hari. Okay. Inference yang kedua ialah mungkin pokok ini juga telah diberi baja yang mencukupi. Nampak? So ada dua inference yang kamu boleh berikan. Okey, baik. Seterusnya, bolehkah kamu menyatakan pemerhatian dan inference kamu berdasarkan perbualan berikut? Boleh tak? Cikgu berikan satu perbualan dan cikgu tolong bacakan sekali ya. Okey. Kenapa daun pokok ini pula berwarna kuning? Betullah. Pokok ini juga kelihatan layu. Kamu dapat tangkap dah. Apa yang dibualkan tu? Ya, itu adalah pemerhatian. Okey. Dia perhatikan, pokok ni berwarna kuning. Pokok ni layu. Itu adalah pemerhatian. Agaknya pokok ini tidak dibaca. Yang itu apa? Pandai. Itu adalah inference yang pertama. Kemudian, agaknya pokok ini tak cukup air. Ya, itu adalah inference yang kedua. Pokok ini tak cukup air. Tanahnya juga nampak kering.
Itu pemerhatian ke inference? Pandai itu adalah pemerhatian sebab dia perhatikan dan nampak dengan jelas dah tanah tu kering. Itu adalah pemerhatian. Okey? Mungkin pokok ini juga telah diserang serangga. Ya, pandai itu adalah inference yang ketiga. Sebab apa? Sebab dia membuat kesimpulan. Mungkin yang munasabah. Kesimpulan awal yang munasabah. Betul. Okey, baik. Jadi dapat disimpulkan terdapat dua pemerhatian daripada perbualan tadi. Iaitu yang pertama, pokok itu berwarna kuning dan layu. Yang kedua, tanah pokok itu kering. Itu adalah pemerhatian. Manakala inference pula, inference yang pertama ialah mungkin pokok ini tidak diberi baja. Inference yang kedua, mungkin pokok ini tidak disiram air. Dan inference yang ketiga, mungkin pokok ini telah diserang serangga. Nampak tak? Cikgu turun sekejap. Okey. Terdapat tiga inference kat sini. Jadi kalau kamu dapat nyatakan satu inference, bermakna kamu dah mencapai objektif pembelajaran kita pada hari ini. Ya. Apa dia? Ya, ingat. Inference ialah kesimpulan awal. Baik, seterusnya cikgu berikan contoh. Inference yang dibuat terhadap sesuatu pemerhatian mungkin benar atau tidak benar. Sebab tu ada perkataan mungkin. Jadi kita tak pasti. Okay? Mungkin apa yang kamu beri pendapat itu ataupun apa yang kamu simpulkan itu mungkin benar, mungkin juga tidak benar. Kan? So, ini boleh kamu jadikan sebagai panduan. Inference boleh dibuat berpandukan langkah-langkah berikut. Ini adalah langkah-langkah untuk kamu membuat inference. Iaitu, kamu perlu perhatikan dahulu. Ingat, kita dah belajarkan pemerhatian, kita ada 5 deria. Okay, gunakan 5 deria kamu tu untuk kamu membuat pemerhatian. Ingat 5 deria, ingat lagi tak? Ya, deria pendengaran, deria penglihatan, deria bau, deria rasa, dan deria sentuhan. Bagus. Selepas kamu membuat pemerhatian, kamu perlu menerangkan alasan-alasan yang munasabah terhadap pemerhatian kamu tu. Dan akan terhasillah kesimpulan awal ataupun inference. Baik, seterusnya. Boleh kamu berikan inference berdasarkan situasi berikut. Cuba perhatikan gambar tu. Perhatikan terlebih dahulu. Ya, terdapat 2 ekor lembu. Satu berwarna putih, satu berwarna coklat. Yang warna coklat tu agak besar saiznya berbanding yang putih. Itu adalah pemerhatian kita. Perbezaan saiz. Bagaimana dengan inference? Ya, inference-nya mungkin lembu yang berwarna coklat itu makan rumput lebih banyak berbanding lembu berwarna putih. Pandai. Seterusnya, lihat pada gambar ini. Apa yang kamu perhatikan? Ya, seorang kanak-kanak sakit perut. Kenapa agaknya? Mungkin semalam dia makan makanan yang dah basi. Ataupun dah minum susu yang rosak. Itu adalah inference kita. Okay. Mungkin boleh jadi benar, mungkin juga tidak benar. Kan? Okay, baik. Rasanya cikgu dah terangkan tadi berkenaan dengan semua perkara tentang pemerhatian dan juga inference. Jadi, mari kita lakukan aktiviti dalam buku aktiviti muka surat 6. Sampai di sini saja perkongsian cikgu pada kali ini. Semoga apa yang cikgu sampaikan boleh memberi ilmu dan juga memberi pembelajaran kita pada hari ini.
Sampai berjumpa lagi di lain masa. Bye, Assalamualaikum. Jangan lupa follow. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye.